Siapa yang ada simpanan RM100,000 pada tahun 2024 di ASB dengan pengumuman jumlah pengagihan pendapatan 5.75%, jika simpanan tumpuan tak bocor, maksudnya simpanan RM100,000 tadi dah bertambah menjadi RM105,750. Dan siapa yang tukarkan simpanan RM100,000 pada tahun 2024 ke dalam bentuk emas dengan harga emas 331 segram, tumpuan akan dapat sekitar 302 gram emas. Hari ini, emas 302 gram itu telah meningkat nilainya menjadi RM141,000. Jadi, kedua-dua kaedah simpanan emas dan ASB ini sama-sama baik. Simpanan dalam bentuk emas memberikan keuntungan hampir lebih daripada RM36,000 berbanding tumpuan simpan dalam ASB dalam jangka masa setahun. Ini menunjukkan untuk simpanan jangka masa panjang, lebih baik tumpuan simpan dalam bentuk emas. Jadi, tumpuan boleh maksimumkan keuntungan berbanding dengan tumpuan simpan dalam bentuk duit, iaitu di ASB dan tabung haji. Pesan pakar kewangan Tuan Azizi Ali, simpanan dalam bentuk duit ASB juga penting. Jadi, pastikan tumpuan simpan dalam ASB hanya untuk perbelanjaan 3 bulan pendapatan sahaja, untuk kegunaan kecemasan ataupun simpanan belanja hangus. Contoh seperti maintenance kereta, insurans kereta, yuran sekolah anak, simpanan untuk perayaan hari raya dan lain-lain lagi. Bagi tumpuan yang dah faham tentang simpanan jangka masa pendek dan panjang, nak tukarkan kepada simpanan emas Pak Bit Gold, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.